Hello? Tengki? Kau kat mana? Aku risau. Hello, Maria. Weh, aku busy lah. Cakap elok-elok boleh kan? Janganlah mau marah. Tengki? Hello? Tengki? Selamat nak selamat kena salam. Yang dendam semalam macam salah petik nama kena tanam. Wahadam kerja orang dalam baju kasut seragam. Mereka lupa kita tahu. Budak busuk buka mulut bagi tahu. Salah pakai hantu hantar nak santau. Lu orang slow order line gua tango. Ini line punya lingo 666 gua bingo. Perfect combo kami komando. Belum mula game sudah favo. Tas tas ciao ciao ciao. Tas tas ciao ciao ciao. Tas tas ciao ciao. Kau cakap dengan aku sekarang ni. Siapa yang bunuh bapak kau? Kenapa kau orang bunuh? Mana aku tahu? Bapak kau mati pun aku tak tahu. Kau nak aku matikan kau kat sini ke? Kau nak beritahu aku sekarang? Aku tak tahu. Cakap. Okey. Cakap. Ken. Mana dia sekarang? Aku tak tahu. Kau bagi tahu aku sekarang mana dia. Bagi tahu aku mana dia sekarang. Okey. Aku bagi tahu. Mana? Allahu Akbar. Asal tu? Hah? Bang, ni kena pecah ya, bang. Kawash kita kena serang, bos. Kena serang? Kau okey tak? Saya okey, tak ada apa-apa. Saya sempat larikan diri tadi. Rik, saya rasa Kawas kena tutup hari ni. Tangkap gambar semua Yul, lepas tu kita pergi buat report polis. Ini pun kau, bang. Tunggu mana? Tinggal kat rumah. Jom cepat sikit je. Dah. Ambil gambar macam mana? Ha? Betul lah. Ni sengit ni apa benda? Apa sengit? Angle baik tu aku bagi.
hang ni? Batang. Batang kau. Batang. Ken, aku nak kau mati hari ni. Kau bapak aku. Abang lagi. Kau pergi balik lah, Tonggi. Aku dah bunuh kau. Dia pasal Tongki tipu kita lah. Dia kata dia dekat Oman, kita dah cari tak ada. Kuasa dia pergi rumah Bos Talam ni. Apa kata kau call dia lagi? Bateri aku habis. Masalahnya aku dah call dah, dia tak angkat. Potong kau nak tunggu apa? Ha? Engkau nak tunggu keluar berita Tengku Bakri mati macam tu, baru kau nak buat apa-apa? Okey, macam ni. Apa kata kita pergi buat report polis? Report orang hilang. Terima kasih. Terima kasih. Kita nak simpan budak ni sampai bila, Ken? Aku nak simpan budak ni buat umpan. Tapi kan, simpan lama-lama pun budak ni buat menyusahkan aku je. Aku sebab kita bunuh dia, kita jual je organ dia. Ada kat duit. Hari tu aku bunuh si Pak An tu. Buang mayat dia. Rugi dia. Ni, handphone dia ada? Ada? San sama bapak tu. Kau San? Ikut aku. Di mana? Ni. Tongki hantar. Jom. Jom. Aku? Okay, macam ni aku forward location ni kat kau. Dapat tak? Ha. Okay. Andai kata aku tak balik malam ni, kau bagi tahu bapak aku. Okey? Nah, yuk, jom. Jom. Ni bapak aku.
Ni macam Bob Pablo. Hello, Uncle? Ni tempat dia. Ni tempat dah. Macam sunyi ni. Ada tu, aku rasa kat dalam ni. Panggil lah. Okey! Okey! Tengku Bakri! Ki! Okey! 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 Tengku Bakri! Okey! Masuk! 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 Kau dah pergi masak-masak ke? Kau apa? Kau ni! Ibu ni kecil aku sakit. Biar. Entahlah kerja. Ini kali aku kasih aku. Wow! Budak-budak mana boleh main pistol? Kau bawa masuk budak-budak tu. Masuk! 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 Weh, Ki! Ki, bangun Ki. Ki. Mati ni. Mati kau! Ni pengsan ni. Ni mesti budak-budak Pablo lumiakan dia ni. Ki, bangun Ki. Apa benda korang buat kat sini? Kau tahu location kat kita orang kan? Tu kita orang datang sini. Suratku Woi! Bukalah pintu ni. Alah, abang aku dah pecah banget tadi. Oh! Ken, kau lepaskan anak-anak aku. Dia orang bukan lawan kau. Aku lawan kau. Kau rasa kau ni dilahirkan sebagai jantan? Pakai pistol untuk lawan aku? Aku tak perlu buktikan yang aku ni anak jantan guna pistol. Silakan. Sia-sia memang kau lahirkan kau. Hebat. Kau hebat, Fendi. Aku dah agak dah kau memang hantu polis.
Kau dah buat aku rugi berjuta. Kau perosak bangsa, Pablo. Habis semua anak-anak muda kau rosakkan. Aku tak paksa diorang beli. Aku cuma berniaga. Hari ni aku datang untuk beli apa yang kau ada. Hari ni harga dia mahal. Ayah. Ayah okey ni? Ayah okey, kamu tak ada apa-apa ke? Okey. Polis dah nak sampai. Kali ni Pablo dengan kuncu-kuncu dia tak boleh lagi. Sabar. Tak pergi. Lepas. Sabar. Jangan kotorkan tangan kau. Saya dah mati. Kau tak perlu jadi pembunuh nanti. Sakit. Saya dah mati. Pakcik dah serik duduk dalam penjara. Penjara tu azab nanti. Jangan jadi pembunuh. Saya dah mati. Ki. Ya Allah. Negara kita ada undang-undang, Ki. Kalau kau bunuh dia, kau dengan dia sama je, Ki. Tak ada beza pun. Kita dah mati. Ki. Dah. Ada kawan-kawan kau, Ki. Kau ada kita orang, doh. Jangan sia-siakan hidup kau. Tolonglah. Kita orang sayang kat kau. Kau ni sahabat kita orang. Tolong jangan buat benda bodoh boleh tak? Aku ni manusia. Ku buat kesilapan. Ku manusia biasa. Sayalah aku yang Baik. Polis dah sampai. Sendiri mencari jawaban. Adakah mampu aku terus berjalan? Ku hanya mampu untuk berdoa agar semua tak sengsara. Gelapku menanti bulan menyinar agar bercahaya. Oh, aku berjanji akan ku cari diri ini yang lemas di dalam mimpi. Ku ubah jadi realiti. Walau senyum indah cahaya bagai bulan kala gelita. Mak, Alam ingatkan kan, kalau nak balik kampung lah, sebab tak ada kerja. Mak, nanti talam kau balik, Mak. Sekarang ni tengah sakit perut, Mak. Ya Allah, nak terberak. Assalamualaikum. Jambu. Kau kenapa? Mak, aku
aku tu. Tu, recall lagi angkat. Nak aku bising tu. Asal? Yelah, sekarang ni kan aku tak ada kerja. Aku nak balik kampung. Bapak aku ada, kau kerja dengan bapak aku. Driver? Tak nak aku. Kau ni di mana? Sementara tengah tak ada kerja ni, kau kerja je lah apa yang ada dulu. Betul juga tu. Okay lah, kau tak nak jadi driver kan? Kau buatlah kerja lain. Kau basuh kolam aku ke kan? Kau basuh kereta bapak aku ke? Jadi bibik kita orang ke? Payment dia kau duduk sini free. Sekejap. Apa susah sangat ni dalam nak fikir? Duduk je dengan pakcik. Semua free. Makan free. Pakaian free. Tidur free. Mandi je kena sendiri. Terima kasihlah pakcik. Tapi sebenarnya saya nak jadi spy. Oh, kau tak tahu kan? Hari tu si Talam ni dia borak dengan aku dengan ayah, cita-cita dia nak jadi James Bond. Kau jadi James Bond? Kau. Ada ke kerja macam tu? Ada. Spy? Ya. Kerja yang pakcik nak bagi dekat Talam ni, dia seakan-akan spy, sama waktu dengan spy, ada berkaitan dengan spy. Tengok mak saya sekarang. Tak, Mak. Hello, Mak. Mak. Sabar, Mak. Ni Talang baru nak cakap ni Mak dah sembuh dah macam-macam. Tak nak baliklah kampung macam ni. Taklah, Mak. Rau je sebenarnya. Ni, Mak. Ya, tak tadi Talam saja je lah. Janganlah merajuk dengan Talam. Ni. Kata James Bond. James Bond dia. Aku masuk dulu. Aku nak main game lah. Ya, sorry ya. Arif teringat kat Mak Oh. Saya faham perasaan Arif. 1000 kali ayah menyesal pun tak berguna dah, Arif. Dulu ayah bagi Mak menderita sampai bawa ke mati. Ayah pun tak tahu macam mana nak tebus balik semua kesilapan ayah. Tak ada apalah, ya. Ni ya. Besok Arif ingat Arif nak melawat kubur arwah Mak. Ayah nak ikut. Segala keputusan aku yang mutuskan. Aku berfikir dahulu sebelum aku putuskan. Bencilah aku jika engkau perlu. Yul, kau ni kenapa kan? Nanti kau main ajak kita datang sini. Mana? Tadi kata ada makanan lah, ada tu lah, ada ni lah. Mana? Kau boleh sabar je, Mu. Kau boleh relax ya. Kita jadi on the way lah. Sabar. Kau. Takkan ada pakai servis apa? Lock pula. Ada, kau tunggu. Sabar tu separuh pada iman. So kau kena relax. Yelah, tapi masalahnya sekarang mana Tongki dengan Maria? Lama sangat. Ada, kita jadi on the way lah. Kau pun tak boleh sabar. Alah. Aku ingat tadi open table kat KLCC ke, kat BV ke, short sikit. Ni kat tebing juga kau pilih. Bosan kau tahu tak? Kalau aku dapat pijak dengan ni, sia-sia tau. Aku yang pijak dengan kau. Sabar. So mata. Dah kenapa pula nak pergi tutup mata? Tutup je lah. Nak buat apa tutup mata? Tutup. Cepat dia on the way. Kau tahu cancel. Tutup. Dah. Aku dah tutup mata dah.
Kau tak suka kata aku pandang sini, boleh? 1, 2, 3, buka! Bila kau balik, kenapa tak bagi tahu aku? Ni duduk sini. Mama dah tahu dah? Mestilah Mama dah tahu. Saya dah balik rumah juga. Saja je nak masuk surprise kat awak. Kak Arif, salam. Tapi Mama kata dia tak nak lepas sekali sebab dia segan kita ni semua kan budak DPMU. Kau sebenarnya couple dengan Ira kan? Berapa lama dah? Kenapa kau tak beritahu aku? Result SPM aku pun tak keluar lagi. Aku tak ada time nak couple dan Ran. Apa kau ni? Oh my God. Tak, awak ni tolonglah. Saya dah anggap Yoyo macam adik lah. Kan? Kita best friend lah kan? Yeah. Kau sama je abang kau kan? Abang? Kau lah? Makanan dah sampai. Makanan dah sampai. Ya, ketibaan yang berhormat. Wow. Sorry. Tapi aku bawa makanan special ni. Kau tunggu kejap. Ui. Siapa nama dia ni? Ira. Mesti sihat sekejap. Ira, ni Maria ni Ira. Maria? Ira? Munira kan? Korang kenal Memanglah kenal, kita orang dulu. Kita duduk satu sekolah. Dah. Tak payah nak jejak kasih saya. Kita makan dulu. Aku ada pizza. Pizza ni. Aku belanja. Weh, kau buat apa kat sini seorang-seorang? Jom makan dulu. Kau tak makan lagi tu? Jom ramai semua kat sana semua. Noki. Asal? Aku nak bagi tahu kau satu. Apa dia? Okey, sebenarnya aku ni budak lorong. Sama macam Ira. Sebab tu dia kenal aku. Dan selama ni aku cakap anak kakak aku tu sebenarnya anak aku. Aku tak ada kakak pun sebenarnya. Aku ada mak. Tapi mak aku meninggal sebab HIV. Lepas mak aku meninggal, aku keluar daripada tempat tu, aku bawa anak aku pergi daripada situ. Dan aku kerja sekarang ni lah, jadi rider. Aku ni tak pandai Toki. Yang aku ada SPM je. Sebab tu aku tak masuk college ke, universiti ke. Toki, aku minta maaf. Aku minta maaf, aku tipu kau. Tapi aku minta sangat, tolonglah jangan bagi tahu diorang. Aku baru je nak merasa ada kawan. Aku tak nak diorang benci aku dan aku tak nak hilang diorang, tak nak hilang kau. Macam ni Maria. Kalau kau betul fikir yang aku ni kawan kau, diorang tu semua kawan kau kan. Then kau terus terang je lah dengan diorang. Kau jujur je, kau bagi tahu je. Kau jangan fikir yang diorang takkan terima kau. Sebab dulu aku lagi teruk tau. Tapi diorang boleh terima aku seadanya. Takkan diorang tak boleh nak terima kau. Betul tak? So, kau terus terang. Okay? Kita semua dibenci, kita semua dijuri, kita semua diuji, hari-hari tak berhenti, mau atau tidak. Saya tiba, aku merindukan jauh bila berjumpa. Seringkali bertengkar saja, kenapa sebenarnya? Aboy, sonoknya semua orang sampai pakcik datang pun tak sedar. Ha? Kalau korang nak tahu, lelaki ni lah dalam video tu. Janganlah sampai nak rakam. Tak payah risaulah. Abang rakam tu abang tengok sendiri je.
Bermodal sendiri bukan nak bagi orang tengok pun. Lepas abang tengok, abang delete lah. Janganlah saya malulah. Ira nak malu apa? Dalam bilik ni kita berdua je. Kata nak tolong mak. Kerja macam ni mana boleh malu-malu. Kalau Ira malu, bagi abang yang tolong bukakan. Penipu kan? Kau cakap apa? Kau cakap nak delete video tu. Kau takkan sebarkan video tu kan? Huh? Ira. Adik, ya. Dengar dulu ayah nak cakap. Dengar pakcik nak cakap dulu, Ira. Pakcik mengaku memang salah pakcik. Pakcik yang rekod video tu. Pakcik dah terima balasan pun. Tapi selepas kejadian tu, pakcik dipenjarakan. Dan pakcik tak tahu apa yang berlaku kat luar. Bukan pakcik yang sebarkan video tu, Rip. Bukan ayah, Rip. Ya, Jul. Bukan ayah yang buat tu. Siapa ya? Habis tu, siapa yang sebarkan? Aku. Ira. Kau Ira. Dah. Sakit kan? Sakit tak? Aku minta maaf. Tapi aku lagi sakit tau. Aku lagi sakit, lagi malu. Maruah aku. Hilang maruah aku, Maria. Kenapa sampai sangat hati kau, Maria? Kalau kau nak handphone tu pun, kau boleh je delete video tu kan? Kenapa perlu aibkan aku? Kenapa? Aku tak pernah aibkan kau tau selama ni. Ira, semua ni berpunca daripada pakcik. Memang salah pakcik. Pakcik mengaku dulu pakcik tak pernah fikir pasal perasaan orang lain. Pakcik tak pernah fikir tentang maruah. Dan pakcik tak pernah ambil tahu pasal agama. Tapi lepas dipenjarakan, pakcik dah terima balasan tu semua. Pakcik hilang isteri pakcik. Pakcik hampir-hampir hilang anak-anak pakcik. Dan sekarang ni, pakcik berdiri depan orang yang pernah pakcik aniaya dulu. Pakcik sanggup buat apa saja untuk tebus balik maruah Ira. Pakcik minta maaf, Ira. Pakcik minta maaf. Walaupun pakcik dah aniaya saya, pakcik dah malukan saya. Pakcik dah hilangkan maruah saya selama ni. Tapi tak apa. Untuk persahabatan kita orang, saya maafkan pakcik. Kau pun, Maria. Jadi tolonglah pesan, tolonglah aku kawan, aku ni manusia. Aku maaf. Lambaikan tangan jika kau memalukan. Jadi tolong jangan segan. Panjang, kau pandang. Ayah sedar ayah bersalah. Ayah banyak sangat dosa. Tapi ayah cuba ubah hidup ayah untuk jadi baik. Untuk jadi ayah yang bertanggungjawab pada orang. Maafkan ayah. Minta maaf.
Tapi aku sakit bila ramai keji. Sakit aku bukan sakit di hati. Jadi sakit aku pendam sendiri. Rasa sakit ini tak akan berhenti. Mengerti, ku terpaksa hadap walau penat lari. Ku terpaksa jatuh bila penat diri. Ku terpaksa hilang walau ramai cari. Kau kenal aku siapa, yang dulu bukan aku. Masa tu aku gila. Tambah lagi ke? Okey, cepat sikit lagi. Dia buat apa sebenarnya? Tak tahu. Jangan, sikit lagi. Kau buat apa sebenarnya? Awal lagi. Tak payah nak suruh. Okey. Kira sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, go. Mana? Mat ke? Lah, apa yang? Cepat. Mana Arif? Weh, cepat ah. Arif. Ini surprise. Surprise lah. Okey. Surprise lah. Okay, ready ya? Ready. Okay. Mana? 1, 2, 3. Jauh aku besar. Maria, welcome to the club. Terima kasih korang. So sweet. Ada pengumuman nak buat. Apa ni? Apa? Aku maybe pindah kot. Korang tak ada rasa sedih, rasa kesian nak cakap apa-apa ke? Tak ada passion eh? Kan, dia bukan tak sedih kan. Kau macam, kau pindah je, bukan mati je. Tak ada. Tak ada, aku gurau. Tumpasku akan beri kerjasama. Bangkit wahai kawan, hidup ini tak sempurna. Jangan selalu bersedih, ku juga selalu terlega. Kesilapan lama bakal jadi ramai-ramai. Tapi aku sakit bila ramai keji. Sakit aku bukan sakit di hati. Jadi sakit aku pendam sendiri. Rasa sakit ini tak akan berhenti. Mengerti, ku terpaksa hadap walau penat lari. Ku terpaksa jatuh bila penat diri. Ku terpaksa hilang walau ramai cari. Aku lupa ingatan, jadi tolong ingatkan. Saat luar kawalan, jadi tolonglah pesan. Tolonglah aku kawan, aku ni manusia. Ku buat kesilapan, ku manusia biasa. Percayalah aku yang berikan tangan. Jika kau memalukan, jadi tolong jangan segan. Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Kalau kau rasa diri kau sunyi, jangan bersedih. Aku di sini walau hidupmu. Korang jangan happy sangat budak-budak. Aku pasti akan datang balik. Perang Raya. Kak. Di. Selamat petang kepada yang datang syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan. Pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan. Selamat pagi cikgu. Membaca itu jambatan ilmu. Bridging cities lepas tu kau kaji liriksku. Jadi ku freestyle satu album. Makan sarapan macam menu. Coming to America, Eddie and I send you.
James Earl Jones, ini Jeffrey Joffa. Nak chiropractor, semua rapper tegak poster. Tabir hormat untuk general, tu fair dulu naik kancah, sekarang kerja kebal. Buku sejarah tebas sekarang, kita yang karang menang perang. Selamat petang kepada yang datang untuk syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan, pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan. Tas tas ciao ciao ciao. Tas tas ciao ciao ciao. Tas tas ciao ciao ciao. Siapa ada back in the ciao ciao ciao. Selamat sore bapa, Roma Irama, saya Bengkapa. Jakarta ku sering membangun di pentas, stadium cewek boleh pegang kantas.